Korang tahu tak, teknologi gene editing telah pun digunakan dengan sangat meluas pada masa sekarang. Teknologi seperti CRISPR dikatakan digunakan untuk melawan penyakit dan juga untuk selamatkan spesies terancam. Saintis pernah gunakan teknik gene editing ni untuk selamatkan pokok chestnut Amerika. Pokok ni dulu dah betul-betul hampir pupus disebabkan oleh serangan kulat blight. Dan ia akhirnya diselamatkan dengan menggunakan teknologi gene editing ni, yang mana genetik dia diedit menggunakan genetik daripada gandum, dan hasil enzim telah memusnahkan toksin daripada kulat yang menyerang pokok tu. Yang kedua, katak korobori di selatan Australia yang pada waktu tu cuma tinggal 50 ekor je lagi, telah pun diancam oleh kulat setrit yang telah menyebabkan lebih daripada 90 jenis amfibia dekat dunia ni pupus. Saintis sekuen genom, cari varian yang tahan dan rancang transfer genetik daripada spesies saudara dia pakai synthetic biology. Dan mungkin selepas 10 tahun ia boleh dilepaskan semula ke habitat asal. Dan yang ketiga, bagi kes malaria di Afrika, saintis telah pun menggunakan gene editing ni untuk edit gene nyamuk menggunakan gene drive. Dan mereka produce lebih banyak jantan ataupun mereka juga buatkan betina supaya tak bertelur. Jadi populasi nyamuk akan merosot sendiri dan lama-lama dia akan pupus. Ini merupakan sebahagian daripada beberapa kes yang telah pun diaplikasi teknik gene editing ni. Korang rasa kalau ia digunakan secara meluas nanti, mungkin tak diorang akan buat klon manusia? Kongsikan.